Okey, jom kita selami satu dokumen yang sangat-sangat penting untuk masa depan negara kita. Rancangan Pendidikan Malaysia untuk dekad yang akan datang, dari tahun 2026 hingga 2035. Ini bukan sekadar pelan biasa tau. Ini adalah satu rangka tindakan yang besar untuk membentuk generasi Malaysia yang seterusnya. Baiklah, mari kita mula dengan satu soalan yang paling asas. Cuba kita bayangkan sama-sama, macam manalah agaknya rupa seorang pelajar Malaysia pada tahun 2035 nanti? Apa kemahiran yang dia ada? Apa nilai yang dia pegang? Persoalan inilah sebenarnya yang menjadi nadi kepada keseluruhan rancangan pendidikan ini. Jadi sebelum kita nak cerita pasal strategi atau kurikulum yang baru, rancangan ini sebenarnya bermula dengan matlamat akhir yang sangat jelas. Boleh dikatakan segala-galanya yang dirancang adalah untuk mencapai satu visi utama, iaitu profil murid yang kita nak lahirkan. Dan inilah dia matlamat utamanya, konsep insan sejahtera. Ia bukan lagi pasal A dalam peperiksaan semata-mata, tapi ia adalah tentang membentuk seorang individu yang lengkap, yang seimbang dan ditakrifkan oleh 5 ciri teras. Jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, dan diletakkan paling atas sekali, ialah beradab. Ini adalah asasnya. Kita nak lahirkan murid yang ada nilai moral dan etika yang kukuh. Bukan setakat bijak, tapi juga baik hati, hormat pada orang lain. Pendek kata, insan yang berbudi pekerti. Seterusnya, yang kedua, berilmu. Apa yang menarik kat sini ialah penekanannya bukan lagi pada hafalan semata-mata. Pelan ini nak lahirkan murid yang boleh fikir secara kritis, boleh selesaikan masalah dengan kreatif dan paling penting, boleh guna ilmu yang dia belajar tu dalam kehidupan seharian. Ciri yang ketiga, berkemahiran. Zaman sekarang kan sentiasa berubah. Jadi, murid-murid kita perlu dilengkapi dengan kemahiran yang relevan. Ini termasuklah kemahiran praktikal dan teknikal yang boleh sediakan mereka untuk dunia pekerjaan dan cabaran hidup pada masa hadapan. Kemudian, kita ada berdaya tahan. Yang ni sangat penting. Ia bukan saja pasal kuat fizikal tau, tapi juga kuat dari segi mental dan emosi. Matlamatnya adalah untuk membina satu generasi yang tabah, tak mudah mengalah dan mampu bangkit semula bila berdepan dengan cabaran. Dan yang terakhir, yang kelima, berkeyakinan. Maksudnya, murid yang percaya pada diri sendiri, berani suarakan pendapat dan pandai berkomunikasi. Mereka juga diajar untuk jadi warga negara yang ambil peduli dan bertanggungjawab. Jadi inilah dia, 5 ciri utama yang membentuk seorang insan sejahtera. Okey, sekarang kita dah tahu apa yang nak dicapai, iaitu insan sejahtera dengan 5 cirinya. Persoalannya, macam mana kita nak capai semua tu? Semuanya bermula dengan 5 prinsip panduan utama yang jadi asas kepada keseluruhan plan ini. Kalau kita tengok dekat sini, kejayaan plan ni bergantung pada 5 tumpuan utama. Daripada pastikan kualiti pendidikan yang terbaik, akses yang saksama untuk semua, sehinggalah kepada sumber yang mencukupi dan sistem yang fleksibel. Anggaplah 5 perkara ni macam 5 tiang seri yang akan sokong seluruh sistem pendidikan kita. Baiklah, selepas ada prinsip panduan, rancangan ini terus menggariskan pelan tindakan yang sangat komprehensif. Dan pelan tindakan ini dibina di atas 7 teras strategik. 7 teras tindakan. Inilah enjin utama yang akan memacu transformasi pendidikan negara kita untuk dekad yang akan datang. Teras-teras ni merangkumi, boleh kata, semua benda lah. Daripada kurikulum, pembangunan potensi murid, peranan guru, hinggalah kepada infrastruktur digital dan cara pengurusan. Setiap satu teras ini direka khas dengan matlamat yang sama untuk membina ciri-ciri insan sejahtera yang kita bincangkan tadi. Memang satu pelan yang menyeluruh. Satu lagi perkara yang sangat menarik pasal rancangan ni ialah ia bukan sekadar angan-angan atau visi di atas kertas. Ia turut menetapkan sasaran yang sangat jelas dan boleh diukur. Jadi kita boleh tahu sama ada kita berada di landasan yang betul atau tidak. Dan sasaran-sasaran ni bukan teori semata-mata. Contohnya, untuk tumpuan mutu, sasarannya ialah semua murid mesti kuasai subjek teras dan kompetensi digital. Untuk access and equity pula, sasaran spesifiknya 90% kanak-kanak berumur 5 tahun mesti dah mendaftar dalam pendidikan prasekolah. Nampak tak? Komitmen yang jelas dan boleh dipantau. Jadi, secara keseluruhannya, inilah dia intipati plan ini. Ia adalah satu perjalanan untuk tempoh 10 tahun, satu pelaburan jangka panjang dalam modal insan negara kita. Tujuannya adalah untuk melahirkan satu generasi yang bukan saja bersedia untuk masa depan, tapi juga seimbang pribadinya dan kuat semangatnya. Komitmen untuk transformasi ini juga datang dari peringkat tertinggi seperti yang Perdana Menteri sendiri katakan, plan ini adalah untuk pastikan masa depan negara kita terus bersinar dengan ilmu sebagai asasnya. Ini menunjukkan betapa seriusnya agenda pendidikan ini kepada negara.
Jadi, pelan induk untuk 10 tahun dah pun ada. Lengkap dengan visi, prinsip, pelan tindakan dan sasaran yang jelas. Persoalan yang tinggal untuk kita fikirkan ialah bagaimanakah pelan yang nampak hebat ini akan benar-benar membentuk dan mengubah generasi masa depan Malaysia. Itulah persoalan yang akan terjawab dalam dekad yang akan datang.